Korang tahu tak, saya ada benda yang tak puas hati dengan korang semua. Time dia nak jual barang, jangan duk nekan-nekan saya masuk. Dia nak jual barang, lepas tu korang duk memandai korang. So cakap yang dia minta tolong saya nak pergi ni. Saya tengah live diri saya masa tu. Tolong jangan nekan-nekan. Tolong nanti kalau saya kena kecam tu semua salah korang. Kalau saya kena kecam, saya tak maafkan siapa yang cakap itu ke saya. Sebab ada yang dah kecam saya ni. Ada yang dah kecam saya, semua salah korang. Annoying tu tak? Annoying. Korang boleh sebut, tapi jangan sampai dia nak buat kerja dia pun korang cakap dia minta tolong saya. Saya pun tengok juga live dia. Mana ada dia minta tolong saya. Gila apa gila? Gila. Janganlah macam tu. Saya dengan dia memang kawan. Kalau dia betul-betul nak tolong saya, dia boleh tag saya je. Faham tak? Dia boleh tag saya bila-bila. Saya akan reply juga. Tapi korang semua jangan buat alah sambung balik dah TV3 maghrib dia ni, aku karang lah. Sambung balik lah TV3, senyum macam kerang busu. Aduh. Lagi gaduh dengan Ziva ke tak? Mana ada. Saya okey lah dengan dia. Okey, serius. Saya okey. Serius. Cumanya saya cakap baik-baik dengan korang. Jangan sampai saya kena kecam dengan orang lain sebab korang. Korang kena faham. Okey, saya dengan dia memang kawan. Saya kawan dengan semua orang. Jadi tolong jangan buat nak nekan-nekan. Saya tak suka. Kalau nak tanya sikit-sikit boleh lah. Korang boleh buat nekan kalau benda tu betul. Azifah follow Zaki seorang je kat Threads tau, special. Cumanya korang jangan buat macam tu lagi dah. Janji dengan saya, jangan buat macam tu dah. Boleh nak buat, tapi bila dia betul-betul memerlukan saya. Janganlah macam itu. Live saya masa tu dah lah tengah ramai tengok saya. Lepas tu saya tutup live macam tu je. Faham tak? Jangan nekan-nekan. Sebab dah ada dah kata saya beria. Saya tak suka. Besar siap. Aku nak dia gentle. Aku display rumah. Tapi Maria bawa kan masa tu.